Saya rasa kenyataan Timbalan Perdana Menteri ini bercanggah dengan kenyataan Pak Allah sendiri. 2 bulan yang lepas Pak Allah cakap Barisan Nasional ataupun kerajaan pusat tetap akan membangunkan Kelantan, walaupun Kelantan tidak sehaluan dengan kerajaan pusat. Jadi saya rasa konsep itu lebih baik, iaitu kerajaan PAS Kelantan ini kekal kerana pembangunan itu boleh dibawa oleh kerajaan pusat tanpa bertukarnya kerajaan. Yang kedua, pembentukan kerajaan ini bukan sahaja atas isu pembangunan, tetapi juga atas isu-isu yang lebih tinggi seperti agenda Islam yang telah kita laksanakan, yang menjadi contoh pada seluruh negara, yang berbeza daripada pelaksanaan di negeri-negeri lain, di mana kita menerajui perubahan keislaman itu. Ini perlu dikekalkan terus tanpa digadai dengan janji-janji pembangunan. Yang ketiga, Barisan Nasional sendiri secara track record, dia dah ada 22 adun yang menjanjikan pembangunan yang melangit. Tetapi ternyata 22 adun ini tidak dapat berbuat apa-apa. Di kawasan mereka, dalam bidang kuasa yang mereka boleh laksanakan pun, mereka gagal membawa perubahan seperti yang diidam-idamkan. Yang keempat ialah senarai calon Barisan Nasional ini tidak diyakini boleh membentuk kerajaan yang beramanah, yang mementingkan rakyat jelata, yang boleh menjaga khazanah negeri kita dengan baik, kerana sebahagian besar mereka adalah peniaga-peniaga, dan peniaga-peniaga ini telah mendapat kontrak-kontrak untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka diberi amanah berkuasa, saya yakin mereka akan mendahului diri mereka sendiri dengan mendapatkan projek-projek dan mengaut kekayaan daripada khazanah kita. Dan ini satu perkara yang menjadi ancaman yang besar pada pendapat saya terhadap masa depan negeri Kelantan. Jadi pembentukan kerajaan mestilah sebuah kerajaan yang jujur, yang berteraskan Islam, yang mementingkan rakyat jelata, yang amanah, yang saksama, yang boleh menyatu padukan rakyat. Selama 18 tahun, satu daripada aset utama yang telah dibentuk oleh kerajaan bawah pimpinan Tuk Guru ialah perpaduan dan keharmonian rakyat pelbagai kaum. Ini dapat kita rasai dan saya yakin rakyat Kelantan tidak mahu ini hilang. Kita boleh lihat di peringkat UMNO berlakunya diskriminasi, macam duit kuam masih ada rakyat yang miskin yang layak dikecualikan, diketepikan daripada mendapat bantuan, dan ini menyebabkan rasa tidak senang di kalangan rakyat dan menjadi bibit perpecahan. Jadi perpaduan yang telah kita capai ini perlu kita kekalkan, bukan sahaja pembangunannya, tetapi kesejahteraan hidupnya dan rasa aman, rasa selamat, rasa harmoni. Ini semua adalah nilai-nilai yang tidak boleh dibeli dengan pembangunan semata-mata. Sehingga Datuk Najib menasihatkan pimpinan-pimpinan UMNO bersatu padu. Kalau dalam parti mereka pun mereka tak boleh menyatu padukan pimpinan-pimpinan mereka, macam mana dia nak satukan rakyat jelata? Sama-sama UMNO pun ada cah keting mengikut lisan Datuk Najib sendiri. Bukan orang PAS tuduh. Timbalan Perdana Menteri memberi nasihat pada pimpinan UMNO Kelantan, jangan mengamalkan politik cah keting. Kalau sama-sama pimpinan pun mereka dah cah keting awal-awal sebelum mereka diberikan kemenangan, saya yakin sifat berpecah belah ini akan berlanjutan di peringkat-peringkat yang lain pula. Ya, Ian. Kita telah buat satu kajian mengikut maklumat-maklumat yang disampaikan oleh pegawai-pegawai pada kita, termasuk pegawai daripada Petronas. Di Kelantan kita kaya dengan reserve gas terutama sekali, termasuk sumber minyak. Di kawasan Joint Development Area sahaja kita ada reserve 13 trilion cubic square feet gas yang boleh tahan untuk 7 generasi pengeluaran dia. Jadi sumber ini harus diusahakan, dan ini boleh menampung keperluan negara untuk mengekalkan harga minyak dan gas
pada harga yang tidak membebankan rakyat. Jadi jika sekiranya PAS ataupun rakan-rakan mereka diberi peluang, kita akan mengusahakan sumber-sumber ini secara yang berkesan, ya. Dan kita boleh maintain harga minyak dan gas, bahkan menurunkannya, ya. Di Kelantan kita sedang membuat kajian. Pada tahun 2009 harga gas memasak domestik boleh diturunkan kepada sebanyak RM3 satu tong untuk kemudahan rakyat Kelantan. So let me teach you, ya. Let us teach you if you think that it is quite impossible to reduce the cost. Saya sendiri yakin bahawa inilah hasrat tersirat pemimpin-pemimpin UMNO Negeri Kelantan, ya. Dan kita sedang merangka satu agenda pos pilihan raya berkenaan dengan sumber gas dan minyak, ya. Dan sebahagian telah kita gerakkan dalam konteks meluluskan pembinaan supply base dan pembinaan terminal simpanan minyak di Kuala Besar dengan akhirnya akan membolehkan pendaratan gas di Kelantan dan pengeluaran gas dimulakan, dan Kelantan akan mendapat royalti daripada pengeluaran tersebut yang boleh meningkatkan hasil negeri Kelantan, menggerakkan ekonomi negeri Kelantan, dan juga digunakan untuk meningkatkan delivery dan kebajikan rakyat negeri Kelantan, termasuk penurunan harga gas memasak